sambil berlagu lupakan dunia. Oh bulan yang menyinari alam Malaya, kekala kita bersukaria. Oh the moon is shining bright over Malaya. Salam bahagia saudara. Dari Arkib Film Negara, kita bersama dengan Tres Amigos. Lagu yang sama-sama kita nikmati itu tadi berjudul Oh Bulan Cemerlang Menyinar di Malaya. Persembahan dari Tres Amigos yang pernah difilmkan oleh Malayan Film Unit atau kini Film Negara Malaysia dalam tahun 1954. 31 tahun yang lalu, saudara. Tres Amigos sangat aktif dan populer di antara tahun 1947 hingga tahun 1960. Tres Amigos dianggotai oleh Horace Santamaria, Camilo Gomez, dan Ernest Rodriguez. Dalam tahun 60-an, Tres Amigos mengembara ke seluruh semenanjung memperdengarkan nyanyian mereka, dan lagu-lagu mereka sering ke udara melalui Radio Malaya. Tetapi, selepas tahun 1960, Tres Amigos tiba-tiba hilang dari persada muzik tanah air. Dan para peminat muzik tertanya-tanya, apakah yang terjadi kepada Tres Amigos ini? Dengan lagu yang mempopulerkan Tres Amigos dalam tahun 50-an, Bulan di Malaya, yang kini ditukarkan menjadi Bulan di Malaysia, terimalah persembahan dari Horace Santamaria dan Camilo Gomez. Bulan di Malaysia menyinar cintaku, menyanyi lagu kasihku di pondok di sudut pandang sana. Hanya sinnya ingatanku sepanjang masa. Dengarlah suaraku dari jendelamu, menyanyikan lagu rindu, tak seorang pun hendak mengganggu. Oh bulan di Malaysia, moon above Malaysia, shine down on my sweetheart. Sing song girl of the eastern star, down in the town by the native bazaar. She's all that I adore from here to Singapore. Soon she'll hear me calling from my drifting sampan. Then we'll dream in a bamboo hut, no one to carry my kissing her but the moon above Malaysia. Moon above Malaysia. Untuk para peminat muzik tanah air yang tidak pernah mendengar lagi tentang kumpulan trio Tres Amigos ini, kami bawakan kepada saudara Encik Horace Santamaria yang merupakan ketua bagi kumpulan Tres Amigos ini. Encik Horace Santamaria, bolehkah Encik Horace terangkan apakah maknanya Tres Amigos ini? Dalam bahasa Portugis, tres maknanya tiga dan amigos kawan. Tres amigos, tiga sekawan. Tiga sekawan, tapi di sini hanya dua orang saja. Bagaimana dengan yang seorang lagi? Encik Ernest Rodriguez ada urusan yang tidak boleh dielakkan. Jadi dia tak ada di sini lah. Jadi dia tak dapat bersama dengan kita. Ya. Encik Horace, bilakah kumpulan trio ini ditubuhkan? Dan dapatkah Encik Horace ceritakan bagaimana ianya tertubuh? Kita tiga orang ini menjadi ahli choir St. Peter's di Melaka. Dan pada suatu masa, kita berkelah di pantai dan dengan gurau-gurau saja, kita
menyanyi lagu berharmoni. Ini dapatinya kita 3 orang bolehlah menyanyi harmoni. Agak menarik lagu. Dan ditubuhkan Tres Amigos. Oh, itu ceritanya bagaimana tertubuh Tres Ya, Amigos. Ya. Lagu Bulan di Melaya adalah satu lagu yang sangat popular, persembahan dari Tres Amigos. Jadi siapakah yang mencipta lagu ini sebenarnya? Sebenarnya lagu ini lagu Jepun, Shina no Yoru. Tetapi selepas Perang Dunia yang Kedua, lagu ini dalam bahasa Inggeris telah menjadi sangat popular di England. Nasib baik, abang saya yang ada di situ telah mengirimkan sehelai nota muzik lagu ini kepada saya. Bila kita kekurangan sebuah lagu dalam rakaman di Radio Melaya Melaka pada masa itu, saya keluarkan kertas ini dan kita berlatih dalam masa 5 atau 10 minit dan tiba-tiba kita rakamkan lagu ini dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Tiba-tiba jadi popular. Jadi top hit. Ya. Apakah yang berlaku sehingga menyebabkan Tres Amigos tiba-tiba hilang dari arena muzik tanah air? Encik Ernest Rodriguez yang bekerja di Kasta Melaka telah kena tukar ke Johor Bahru. Dan kemudian Encik Camilo Gomez pula kena tukar ke Kota Baru ke Maktab Perguruan. Kemudian saya pun berhijrah ke Australia. Oh, jadi sekarang Encik Horace datang dari Australia? Ya. Sekarang kita berada di tahun 80-an, Encik Horace. Apakah Encik Horace masih aktif dalam bidang nyanyian? Sekarang saya tidak berapa aktif dalam nyanyian. Tetapi di Perth, untuk memungut derma sahaja, saya telah menyanyi di TV, Channel 7 dan Channel 9. Tres Amigos berasal dari Melaka, bumi bersejarah. Saya percaya Encik Horace dan Encik Gomez masih ingat kepada Melaka, bukan? Ya. Semasa Tres Amigos popular dahulu, adakah Tres Amigos pernah mencipta satu lagu sebagai tanda ingatan kepada Melaka? Ya, ada. Nama lagu itu O Melaka dalam bahasa Portugis dan Melayu. Geng Fortuna Vika na Malacca não querer parte vai outro terra porque tudo gente tem amizade quando parte logo fica saudade. Oh Malacca, terra di San Francisco, não tem outro terra que eu querer. Oh Malacca, onde há tem sempre fresco, eu querer. Fica aqui até morrer. Berdua kita menghuni di Melaka. Tidak kita berpindah ke negeri lain. Teguh sapa, budi bahasa, baik belaka. Takkan ku lupa rakan sepermain. Oh Malacca, tempat lahir Dato' Hang Tuah. Tempat lain cintaku tidak kuat. Oh Malacca, negeri indah, negeri aman.
aku tetap bersamamu kaki zaman. Seorang lagi anggota dari kumpulan trio Tres Amigos yang bersama dengan kita di kali ini ialah Encik Camelo Gomez. Cik Camelo, nampaknya sihat. Apakah sampai sekarang masih menyanyi? Kalau boleh dielakkan, saya tidak suka nyanyi. Sebab saya, maklumlah saya sudah berumur dan sukar untuk saya menghafalkan seni kata lagu-lagu. Masa saya menyanyi dengan Tres Amigos pun, saya berdarah gemuruh. Sebelum pertunjukan, saya berulang-alik di belakang tirai untuk menenangkan fikiran saya. Dan tiap-tiap 2-3 minit saya rasa tekak ni kering nak minum air. Jadi ini masalah pada saya. Dulu Encik Gomez, menyanyi adakah kerana suka-suka atau sebagai satu punca pendapatan? Pada tahun 50-an, kita memang menyanyi kerana suka-suka. Kalau harapkan kepada bayaran, memang bayaran itu tidak boleh cover wang poket yang telah keluar. Jadi kita terpaksa pandai membuat kira-kira. Misalnya, kalau kita ada pertunjukan di Kuala Lumpur, kita tidak bermalam di Kuala Lumpur. Walaupun masa itu zarurat, kita balik malam itu juga. Dan sampai di Melaka kira-kira pada pukul 3 pagi. Ini untuk menjimatkan duit. Jadi bagaimana dengan pertunjukan pentas? Apakah Tres Amigos pernah mengadakan pertunjukan pentas ataupun turut serta? Ya, pada masa itu dua rancangan yang amat digemari oleh orang ramai ialah variety show dan road show. Variety show diadakan tiap-tiap bulan di Dewan Bandaran Kuala Lumpur. Tetapi road show ni, kalau kita dijemput ke bandar-bandar yang kecil, rombongan dari Radio Malaya akan pergi ke bandar itu jika ada dewan yang sesuai dan kelengkapan yang sesuai. Di zaman Tres Amigos popular dahulu, apakah ada syarikat-syarikat piring hitam menawarkan kepada Tres Amigos untuk membuat rakaman lagu-lagu ke piring hitam? Ya, kita ada kontrak dengan sebuah syarikat antarabangsa dan telah rakamkan lebih kurang 40 lagu. Di antaranya, bulan di Malaysia atau Malaya pada masa itu, Hai Cantik Manis, Goreng Pisang, Esok Hari Sehari Tiba, dan Itu Dia Bercinta telah menjadi top hit. Encik Gomez, apakah upacara-upacara istimewa yang pernah Tres Amigos menyumbangkan nyanyian? Kami telah diundang menyanyi di Istana Tetamu pada malam kemerdekaan untuk Duli Yang Maha Mulia, Sultan-Sultan, duta-duta, ketua-ketua negara yang diundang atau wakilnya. Seminggu selepas tu, kami telah mengulang pertunjukan itu di Lake Garden. Ini pertama kali kita menggunakan floating stage. Oh, stage terapung, terapung, ya. Ini adalah untuk orang ramai. Untuk orang ramai. Dan kita juga telah diundang menyanyi untuk World Assembly of Youth di Cheng Wu Stadium. Di Singapura untuk Rotary International, dan BBC telah memilih 2 lagu daripada Tres Amigos untuk siaran Christmas Commonwealth Link Up. Mereka pilih lagu dari semua negeri-negeri Commonwealth dan lagu kita dipilih dari Malaysia. Jadi bermakna Tres Amigos mendapat perhatian yang begitu menarik dari dalam dan luar negeri. Ya. Lagu kita juga selalu dimain melalui Radio Indonesia. Tetapi itu masa konfrontasi dan kita tidak menerima apa-apa royalty. Bermakna Indonesia juga kenal dengan Tres Amigos, bukan? Ya. Encik Gomez, siapakah penyanyi, pemuzik dan penghibur-penghibur tanah air di masa itu yang pernah Tres Amigos pernah bersama-sama mengadakan persembahan? Yang terkenal sekali ialah Allahyarham P. Ramli dan Saloma. Di antara yang lain ialah Ahmad Daud, SM Salim,
Zainal Alam dan Lenton. Ini satu pasukan komedi yang dinamakan Mutu dan Abu. Ahmad Merican, Gastain, Alfonso dan Tony Suliano, Zain Azman, Jeff Indot dan Andy Costello. Kebanyakan lagu-lagu dari kumpulan trio Tres Amigos berirama sentimental. Apakah ada lagu-lagu yang agak rancak iramanya dicipta dan dinyanyikan oleh kumpulan trio Tres Amigos ini? Ya, kebanyakan lagu kita memang sentimental. Tetapi ada juga lagu-lagu yang rancak, misalnya sambal goreng dan Sambal belacan dan goreng pisang. Goreng pisang. Sambal belacan sangat pedas. It's smart, it's hot, but it's delicious. Sambal belacan bawa lekas. Marilah mari makan nasi. What cook you dear? Oh let me see. Ikan tenggiri masak asam. But have you got the sambal belacan? Sambal belacan sangat pedas. It's smart, it's hot, but it's delicious. Sambal belacan bawa lekas. Daging ayam masak ke rumah. Even this is not sedap. Tak nafsu hendak makan. Kalau you know have sambal belacan. Sambal belacan sangat pedas. It's smart, it's hot, but it's delicious. Sambal belacan bawa lekas. Kalau ada cili padi pun cukup pedas. Belacan pun mesti dipanggang. But what about squeezing some lime into it? Oh yeah, let's roll it. Sambal belacan sangat pedas. It's smart, it's hot, but it's delicious. Sambal belacan bawa lekas. Sudah siap sambal belacan. Oh yes, I will have my makan. Marilah mari bersama makan. Jemput sudikan sambal belacan. Sambal belacan sangat pedas. It's smart, it's hot, but it's delicious. Sambal belacan bawa lekas. Sambal belacan bawa lekas. Goreng pisang, fried bananas. Here, take this one. Ini masih panas. My fried bananas are good to eat. Tepung pun garing, senang digigit. It's crispy, it's sweet. I tell you it's true. Kalau kau beli, suka hatiku. Goreng pisang, fried bananas. Here, take this one. Ini masih panas. Pisang inilah pisang nangka. Oh yes, it's as sweet as gula Melaka. It's wholesome, it's good for nourishing you. Kalau nak makan, ku jual padamu. Goreng pisang, fried bananas. Here, take this one. Ini masih panas. You eat one, you will want to eat two. Tentulah tuan tak puas makan satu. So thank you all and let me say, selamat makan, terima kasih. Goreng pisang, fried bananas. Here, take this one. Ini masih panas. Ini masih panas. Ini masih panas. Demikian persembahan lagu-lagu
yang meletakkan kumpulan trio Tres Amigos popular dalam tahun 50-an. Saudara juga telah mengikuti seberengkas tentang kumpulan trio ini. Adalah diharapkan lebih kurang 30 tahun akan datang, kita berkesempatan untuk bersama lagi dengan kumpulan trio Tres Amigos ini. Semoga saudara terhibur. Terima kasih.